Suzy dapat rasakan yang kain hantu perempuan terapung tu terkena muka dia ni. Bila terkena muka dia ni, dia tengok balik, dia nampak dekat tingkap tu, dekat pantulan tingkap tu, yang ada 2 orang budak tengah duk lompat atas katil dia. Patutlah katil dia bergoyang meriah sangat. Assalamualaikum. Bersama saya lagi, Hanif Zaini. Terima kasih kepada anda yang sudi untuk klik video saya pada hari ini. Semoga anda semua dimurahkan rezeki dan diberilah kesihatan yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum saya nak mulakan cerita, izinkan saya nak buat disclaimer sikit saja. Cerita ni tujuan dia untuk kita bersonok-sonok saja, nak release tension. Yalah, nak happy-happy. Jadi kalau nak percaya pun boleh, tak mau percaya pun tak ada siapa pun nak paksa. Hari ni saya ada 2 cerita yang saya nak sajikan kepada anda. Di mana 2 cerita ni berlaku kepada seorang pramugari dan berlaku kepada seorang nurse. Jadi macam mana cerita mereka ni? Jom saya ceritakan kepada anda. Cerita pertama ni berlaku pada tahun 2008. Di mana cerita ni dialami oleh Suzy, bukan nama sebenar, yang pada ketika tu baru saja menjadi seorang pramugari. Dan waktu tu Suzy bekerja dalam syarikat penerbangan lokal lah tempatan. Lah ni dia dah bekerja dengan syarikat luar negara lah. Baguslah rezeki dia. Kita doakan yang baik-baik untuk dia. Waktu mula bertugas sebagai seorang pramugari ni, tempat pertama yang Suzy ni ditugaskan untuk pi adalah Sibu, Sarawak lah. Di mana bila sampai di Sarawak tu, pramugari, pramugara, kapten, co-pilot, pilot sekali lah kapten tu kan, syarikat penerbangan akan sponsor lah mereka ni duduk di hotel. Hotel yang dibagi pula adalah hotel yang bertaraf 5 bintang. Kalau tak ada 5 bintang, 4 ke 3 bintang lah. Yang penting hotel tu hotel yang elok lah untuk pekerja mereka ni. Oh, seronok apa yang jadi pramugari ni. Saya pasal tak handsome ya. Kalau handsome ni memang nak minta lah jadi pramugara. Jadi malam tu bermalam lah mereka di hotel ni. Diceritakan hotel ni pemandangan dia berdepan dengan sungai Sarawak. Apa saya bayangkan, cantik lah tempat tu. Kali ni Suzy pilih untuk tidur bilik seorang-seorang. Dia tak mau share dengan orang lah, mungkin dia nak privacy. Dan pada malam tu terjadi satu perkara yang potong steam jugalah. Apa yang jadi? Boleh pula hotel tu blackout, tak ada current. Jadi Suzy ni buat apa? Dia pun kalut lah ambil handphone itu. Tapi waktu tu baru 2008, smartphone tak ada lagi. Yang famous pun Nokia lah. Tapi Nokia pun ada lah torchlight tu. Dia buka lah lampu suluh, dia buka lah pintu bilik dia nak check kat luar. Mungkin bilik dia saja yang blackout. Tapi apa yang terjadi? Rupanya satu hotel tu blackout. Dan dalam keadaan tu, Suzy dia perasan ada seseorang yang tengah berdiri di depan lift. Macam mana Suzy ni nampak? Yalah, dia nampak lah sebab di tepi lift tu ada tangga kecemasan. Bila blackout, lampu exit kecemasan tu kan menyala. Jadi daripada lampu yang samar-samar tu nampak jugalah kelibat tu. Apa yang Suzy ni nampak? Macam mana rupa dia? Yang Suzy ni nampak adalah sosok seorang amoy Cina. Perempuan lah yang berbangsa Cina, perempuan muda lah kalau amoy ni, yang tengah tunduk menghadap ke arah lift. Kiranya macam nak tunggu lift tu lah. Tapi nak tunggu lift buat apa? Current tak ada, bukan boleh bergerak pun. Suasana tu agak menyeramkan jugalah. Tapi Suzy ni cuba untuk tak endahkan. Dia pun tutup baliklah pintu. Sebelum ni Suzy ada dengar jugalah cerita-cerita daripada dia punya senior-senior dia ni. Daripada airline lain punya pramugara duk cerita bahawa pernah juga ada cerita-cerita paranormal, cerita hantu yang berlaku kat mereka di hotel tu. Tapi mungkinlah pada waktu tu Suzy tak berapa nak percaya lagi lah. Dan pada malam tu, cerita-cerita hantu, cerita-cerita misteri daripada kawan-kawan dia ni mula menghantui dia. Di mana dia nak tidur pun payah. Jadi apa dia buat? Macam kita buat selalu lah, kita akan ambil kain selimut, tutup habis semua muka ni. Dalam berkelubung berselimut tu, Suzy ni tertidurlah dan tersedak balik ketika jam menunjukkan pukul 3 pagi. Apa yang menyebabkan Suzy ni terjaga? Dia terjagalah sebab panas. Tadi tidur kan tak ada current. Suzy ni cuba paksa baliklah untuk tidur, tapi tak boleh nak tidur juga. Sebabkan dia dah tak tahan dengan panas tu. Dia pun mengelisahlah. Ke kiri, ke kanan, ubah posisi. Mungkin harapannya bila tukar posisi ni, dia boleh tidur balik lah. Tapi sayang 1000 kali sayang lah. Walaupun macam-macam posisi dah ditukar, tetap tak boleh tidur. Dan membuatkan si Suzy ni pun kembalilah ke posisi di mana posisi kita selalu tidur lah. Posisi tidur menegak tu. Dan bila dia tidur dalam keadaan posisi menegak tu, dia merasakan sesuatu yang tak enak. Sesuatu yang menakutkan. Pernah kan kita rasa macam tu? Tiba-tiba, duk tak ada apa-apa, kita rasa takut seorang-seorang. Itulah yang dirasakan oleh Suzy ni. Jadi Suzy ni pun dah kepanasan dalam kain selimut tu. Kain selimut hotel tebal kan? Apa Suzy ni buat? Dia buat apa lagi? Dia tariklah selimut tu. Bila tarik selimut tu, alangkah terkejutnya dia. Sebab apa yang dia nampak adalah satu situasi yang dia tak pernah sangka dia akan hadapi. Di mana ada sosok perempuan yang berdiri atas muka dia. Berdiri terapung.
atas muka dia tu. Apa yang Suzy ni nampak? Perempuan tu pula berpakaian baju kurung warna putih krim-krim nak lusuh sikit dan rambut dia panjang. Dan perempuan tu tengah memandang dia pada bawah. Duk tengok dia. Ish, tak boleh nak bayang apa yang Suzy rasa pada waktu tu. Suzy pun dah terkejut dengan hantu tu. Suzy cepat-cepat bangun. Dan bila Suzy ni bangun nak ke tepi katil, Suzy dapat rasakan yang kain hantu perempuan terapung tu terkena muka dia ni. Bila terkena muka dia ni, dia tengok balik, sosok hantu perempuan tadi ni dah tak ada dah. Apa Suzy ni buat? Dia tekan segala switch yang ada tepi katil dia tu. Switch lampu, switch aircon, switch TV. Kalau switch kereta ada, switch kereta pun dia tekan sekali. Malam tu adalah malam yang agak lama lah untuk Suzy ni. Di mana kali ni, dia sendiri merasai pengalaman yang selalu dia dengar daripada kawan-kawan dia saja. Dan malam tu juga, dia pun tidur ayam sajalah. Tidur dalam keadaan jaga-jaga, takut-takut juga. Tidur kena tidur jugalah. Duk melayan hantu tu, esok nak kerja. Sebab pagi-pagi buta esok dia dah kena bertolak dah pergi ke airport. Esok pagi adalah pick up main ambil mereka ni di hotel. Main ambil dia, kawan-kawan dia lah, pilot apa semua tu. Sebab ada penerbangan lah pagi tu. Jadi dalam pick up tu, Suzy pun ceritalah pada co-pilot yang sama-sama naik pick up dengan dia tu tentang apa yang terjadi kat dia. Co-pilot tu pun rupanya ada cerita juga. Co-pilot tu pun kena. Kira mereka ni kena berjemaah lah. Apa yang co-pilot tu cerita dekat si Suzy ni, yang malam tadi ni, waktu dia tidur tu kat bilik dia, sekitar jam pukul 3 pagi juga, sama juga masa dia dengan masa Suzy kena tu. Katil dia ni tiba-tiba bergoyang, seolah-olah ditolak, seolah-olah ada sesuatu. Jadi disebabkan katil tu bergoyang dan co-pilot tu pula tidur menghadap ke tingkap. Jadi bila co-pilot ni tersedak daripada dia punya tidur, biasan daripada tingkap tu nampaklah sesuatu benda yang sangat-sangat ganjil dan menyeramkan. Apa yang co-pilot ni nampak? Dia nampak dekat tingkap tu, dekat pantulan tingkap tu, yang ada 2 orang budak tengah duk lompat atas katil dia. Patutlah katil dia bergoyang meriah sangat. Namun semangat co-pilot ni memang kuat lah. Mungkin sebab dia lelaki semua kot. Dia turun pada katil, dia tutup tirai tu. Tapi sekuat-kuat semangat co-pilot ni pun, dia tak pergi tidur balik lah atas katil dia. Tahu dia pergi tidur kat mana? Dia pergi tidur di atas sofa. Tidur kena tidur juga sebab esok kerja. Di sini saya nak share sikit lah. Di mana saya pun orang ajak saya. Kalau kata kita tidur, mimpi buruk ke ataupun ada gangguan di tempat tu, waktu kita bangun tu, kita gabui tempat tidur kita tu. Kita ambil kain, tepuk-tepuk sikit. Kemudian kita bacalah A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana kita minta perlindungan daripada Allah. Dan kita tidur balik. Kalau terjadi juga, waktu tu bolehlah kita nak tukar tempat. Kira betul dah lah apa yang dilakukan oleh co-pilot ni. Tapi kalau benda ni berlaku kat rumah kita, takkan kita nak give up katil kita kan. Hotel tak apalah, bukan kita nak duduk lama kat situ. Cerita di hotel tu tak berakhir lagi di situ. Walaupun mereka terbang pergi ke tempat lain pada hari tu, namun tetap ada juga jadual penerbangan yang memerlukan mereka kembali ke Cebu. Dan bila kembali ke Cebu, mereka kena juga bermalam di hotel tu. Sebab dah company bayar dah kat hotel tu, jadi nak tak nak dia kena duduklah di hotel tu. Kali ni Suzy dia main dengan kawan dia, dan dia tak mau tidur seorang-seorang dah lah, cari pasal lagi. Bila ada kawan ni syok sikit, kuranglah sikit rasa gerun tu. Kalau kena pun kena sama-sama. Jadi waktu mereka nak naik lift tu, Suzy sekali lagi jumpa dengan benda yang dia jumpa pada awal cerita tadi, iaitu Amoy Cina yang menundukkan kepala depan lift tu. Dalam hati si Suzy ni, aduh dia ni lagi. Suzy ni tanpa menghiraukan jelmaan tu, dia tarik tangan kawan dia masuk dalam lift. Dia pun tekanlah tingkat bilik di mana mereka nak duduk tu. Kawan dia ni cakaplah dekat si Suzy ni, kau apa hal tekan dah? Tu ada orang lagi tu, dia nak masuk lagi. Suzy ni pun bagi tahulah dekat kawan dia ni, tu bukan orang, aku dah pernah jumpa dia dah sebelum ni. Kawan dia ni pun memang penakut dah, sengap terus lah. Bila sampai dekat tingkat mereka tu, pintu lift pun terbuka lah. Ting. Bila buka tu, alangkah terkejut dah mereka sebab mereka dapat surprise lagi. Apa yang jadi? Amoy Cina tu duduk depan lift tu, duduk tunggu lift tu kat atas tu pula. Suzy dengan kawan dia ni pun buat tak tahu, keluar je lah pergi ke bilik mereka. Tapi apa yang Suzy ni tak tahu, kawan dia ni dah terlampau takut dah. Jadi bila masuk dalam bilik tu, apa yang kawan dia ni buat? Kawan dia terus pergi ambil air semayang, pakai telekung, semayang. Suzy ni pun tak fikir apalah, walaupun tadi ni jantung dia tu macam nak tercabut dah. Jadi dia pun baring-baring lah atas katil tu, sambil-sambil nak tenangkan diri dia. Yalah, dah kena salah perkenalan baik punya tadi ni. Tengah-tengah Suzy duk layan perasaan atas katil tu, duk tak duk terdengar bunyi kawan dia ni menjerit pula. Alamak, Suzy pun yang jantung tadi dah okey dah, sekali lagi berdegup dengan kencang. Dia pun pilah dekat kawan dia tu. Dia tengok kawan dia tu dah macam histeria dah, menjerit-jerit, macam orang kena rasuk dah. Bukan macam kena rasuk, memang dah dirasuk dah pun. Apa yang si Suzy ni buat? Suzy ni terus panggil dia punya ketua pramugara untuk mai tengok mereka ni. Kemudian kapten mereka sekali pun mai juga tengok apa yang jadi. Nasib baiklah kapten mereka ni dengan ketua pramugara tu pandai sikit lah.
Dia bacalah ayat-ayat Quran untuk pulihkan kawan si Suzy ni. Alhamdulillah, Allah izinkan kawan si Suzy ni pun kembalilah normal balik. Suzy ni sebenarnya tak mau dah tidur dengan kawan dia, tapi ketua pramugara dia nasihatkan dia untuk dia tidurlah dengan kawan dia, jaga kawan dia kok jadi apa-apa pula. Tapi dia ni tak mau lah, dia risau lah. Dah lepas tengok kejadian tu, kawan dia tengah-tengah malam jadi macam tu sekali lagi, cekek dia tengah tidur ke, naya dia. Tapi lepas dipujuk oleh kapten dia, oleh ketua pramugara dia pun beralah lah, tak apalah, okey lah, dia beranikan diri juga. Tapi dia check jugalah kawan dia ni, dia tengoklah mata kawan dia ni ada berubah dah, perangai dah pelik dah. Risaulah. Sebab kut-kut lah ada tanda-tanda yang nak jadi lagi ni, boleh dia ready siap-siap. Dia tengok semua dah okey dah, kawan dia pun dah tak ada simptom-simptom macam orang nak kena histeria, nak kena rasuk tu. Dia okey lah. Kali tu lepas kembang katil, sebab katil mereka ni dia buat katil twin. Lepas kembang katil, senang sikit nak tidur. Kurang lah sikit rasa takut tu. Masa lepas tidur tu, Suzy tanyalah kawan dia, tadi ni apa jadi? Pasal apa hang menjerit tiba-tiba? Kawan dia ni pun ceritalah dekat Suzy, yang tadi ni waktu dia tengah semayang, dia nampak ada perempuan mai tunjai kepala dia ni. Tunjai kepala dia pakai jari. Tak apa lagi waktu tu. Dan tak semena-mena dia merasakan ada tangan masuk dalam dia punya kain telekung, duk rabah dia. Waktu ni lah dia menjerit-menjerit tu, terus dia hilang. Maknanya dia tengah histeria lah. Wish, hantu ni pervert jugalah, duk merabah orang tak tahu lah ni. Dan itulah pengalaman Suzy di hotel tu. Dan dia tak bagi tahu lah apa nama hotel tu, sebab dia kata dia tak ingat. Orang Sarawak kot tahu lah kot, orang sibuk mungkin tahu lah. Tapi tak apalah, mana-mana tempat pun ada misteri dia masing-masing, dan ada juga kebaikan dia masing-masing. Jadi setakat tu dulu cerita daripada Suzy ni. Dia kata sebenarnya ada lagi perkara yang berlaku, cumanya mungkin nanti dia akan kongsikan lagi. Baiklah, sebelum kita nak ke cerita yang kedua, izinkan saya lah untuk saya buat iklan sikit. Kalau anda duduk di sekitar Lok Stark ni, Jitra ke, Kuala Kedah ke, dan anda rasa nak makan makanan yang sedap, senang parking, berbaloi, saya recommend anda untuk pergi ke Nurul Ikan Bakar Kuala Kedah. Mana penonton-penonton yang ada di luar Kedah yang mungkinlah ada hajat nak mai discover Kedah ni, nak mai melancong di Kedah, kalau mai area-area Lok Stark ni, bolehlah singgah di Nurul Ikan Bakar Kuala Kedah. Nak pergi Langkawi tu, kalau nak naik feri daripada JT Kuala Kedah tu, Nurul Ikan Bakar Kuala Kedah ni dekat je dengan JT tu. Jadi anda bolehlah cuba makan di situ. InsyaAllah puas hati. Saya biasa makan dah kat situ, memang sedap. Servis pun TikTok, tempat pun cantik. Nak semayang surau sikit punya lueh, ada aircon lagi. Jom kita ke cerita seterusnya. Cerita yang kedua ni berlaku kepada seorang nurse. Daripada nurse ni berkhidmat di sebuah hospital swasta. Tak disebut nama hospital tu ataupun negeri mana hospital tu terletak. Apa yang dibagi tahu bahawa pada malam tu, nurse ni kita namakan dia sebagai Lucy. Shift kerja dia adalah pada pukul 9 malam. Dan Lucy ni dia ada habit yang baik. Dia mana habit dia akan datang awal ke tempat kerja. Iaitu pada pukul 7 dia dah sampai dari tempat kerja dia. Ceritanya untuk dia buat preparation sebelum dia memulakan kerja. Malam tu, dia rasa tak berapa sedap badan. Dia rasa something rasa mual lah pada hari tu. Dia rasa ada yang tak kena. Buat serba tak jadi, rasa tak sedap. Kita kan ada kan, satu-satu hari tu kita rasa macam pelik. Dan itulah perkara yang dirasakan oleh Lucy ni. Tapi nak buat macam mana? Bila kerja dengan orang ni, kena pergi jugalah. Kalau dia nak ambil MC pun, apa dia nak cerita kat doktor tu? Takkan dia nak kata, saya rasa tak sedap badan, macam ada benda tak elok nak jadi kat saya hari ni. Sah-sah lah doktor tu kata, hang ni saja nak mengilat kerja, hang ni malas nak pergi kerja. Jadi mau tak mau, Lucy ni pun meneruskan jugalah kerja dia. Bila Lucy masuk kerja, kawan Lucy ni yang berbangsa Cina ada jugalah tegur Lucy ni. Lucy, you don't look right. Careful. This is Hungry Ghost Month. Lucy ni bila dengar macam tu, kawan dah tak berapa nak rasa sedap dah. Lagi bertambah takutlah member tu. Dan saya rasa kawan si Lucy yang berbangsa Cina ni pun bukan nak takutkan Lucy. Dia cuma risaulah sesuatu yang buruk jadi kat Lucy berdasarkan kepercayaan dia. Jam menunjukkan pukul 9.30 malam. Di mana waktu ni waktu shift Lucy dah lah. Lucy pun masuklah kerja macam biasa, check file dan bagilah ubat mengikut jadual pada pasien-pasien dalam ward tu. Tengah-tengah dia duk buat kerja dia tu, dia terdengar bunyi call ring. Tu loceng orang sakit tu, bila orang nak panggil nurse, dia akan tekan loceng tu lah. Dan loceng tu pula datang daripada bilik ward persendirian. Bilik ni pula bilik untuk orang yang kaya lagi lah. Tu dah swasta dah, orang kaya dah. Tapi ni orang lagi kaya, bayar extra charge duduk bilik tu. Lucy ni pun apa lagi, bergegas lah ke bilik tu. Bila sampai kat bilik tu, waktu Lucy buka je pintu bilik tu, baru dia teringat yang bilik tu tak ada pasien pun. Dan bila dia menjenguk ke dalam, sungguh bilik tu gelap, tak ada siapa pun. Lucy dah rasa semacam lah. Tapi dia lawan juga perasaan tu, dia tutup. Dan bila dia kembali ke tempat dia, kawan-kawan dia ni tegur lah, Lucy kenapa pergi ke bilik tu? Bilik tu bukan ada siapa pun. Lucy kata dia dengar bunyi call ring tu lah. Kawan-kawan dia ni kata mereka tak dengar pun call ring tu. Jadi Lucy ni mungkin nak cover malu lah kot kan. Dia bagi tahu lah, dia saja je pergi tengok bilik tu. Mana tahu ada orang masuk curi-curi tidur dalam bilik tu.
Menjelang larut malam, Lucy seorang-seorang saja di situ. Kawan-kawan dia yang lain pergi mana? Mereka semua pergi pantry. Jadi Lucy lah jaga di situ Sat. Ketika tengah duk buat kerja tu, sekali lagi Lucy dengar bunyi loceng, bunyi bel. Tapi kali ni bukan bel di bilik tu, tapi bel orang nak masuk ke dalam wad. Misal orang daripada luar nak masuk dalam lah. Lucy pun tengoklah keluar. Apa yang dia nampak, ada seorang anti Cina yang melambai-lambai nak masuk. Jadi Lucy pun bukalah pintu tu. Bila Lucy buka, anti tu masuklah dan terus ke kaunter Lucy ni lah. Anti tu pun tanya kat Lucy tu, tapi dia tanya dalam bahasa Cina lah. Dan Lucy ni pula memang pandai berbahasa Cina sebab dia sekolah di sekolah Cina. Yang ni apa yang mereka bualkan dalam bahasa Cina lah. Tapi Lucy translate siap-siap dah kat kita. Anti Cina tu tanya dia, masih ingat saya lagi kak? Saya dulu ada masuk sini kaki patah. Saya duduk lama di sini. Lucy pun jawab balik. Okey. Oh, yang wad 2033 tu kah? Macam mana kaki? Sudah okey kah? Anti Cina tu jawab pula. Oh, sudah okey sekarang. Saya dah boleh lari sudah. Lucy jawab pula. Oh, baguslah macam tu. Dulu masa saya rawat anti sangat lemah. Nak jalan pun tak boleh. Sekarang dah boleh berlari. Baguslah. Anti tu pun dengan muka seronok, dia menghulurkan sebakul buah-buahan yang sedap-sedap lah dalam bakul tu. Yang kandung elok. I kasih you untuk you makan. Terima kasih sebab jaga I dulu. Lucy pun seronok lah orang main bagi hadiah ni. Dan di celah-celah tu pula, anti Cina tu bagi pula ampau dekat Lucy. Lagilah seronok. Lucy pun ambil lah ampau tu. Tapi anti tu dia dah beritahu kat Lucy. Lucy, you janji tau. You kena makan juga buah ni. I tahu you makan ke tak makan buah ni. You kena makan juga. You janji sama I sekarang? Lucy cakap, ya saya makan. Janji saya makan. Okey, baiklah macam tu. Kemudian anti Cina tu pun keluar daripada wad. Tak lama lepas tu, kawan-kawan dia yang di pantry tu pakat mai baliklah ke kaunter bersama dengan makanan untuk si Lucy ni juga. Waktu ni si Lucy ni dia sama shift dengan boyfriend dia juga. Boyfriend dia pun nurse di situ. Jadi kawan-kawan dia ni dengan boyfriend dia tanyalah dekat Lucy ni. Lucy, tadi ni kami nampak you cakap seorang-seorang. Pasal apa cakap seorang-seorang? Lucy ni pun menafikan lah apa yang kawan-kawan dia cakap. Dia cakap lah, mana ada I cakap seorang-seorang. Tadi ni ada anti mai bagi buah dengan ampau lagi. Kemudian dia tunjuklah ke bakul yang anti Cina tadi ni bagi. Bila dia tengok bakul tu, alangkah terkejutnya dia. Sebab apa? Sebab bakul tadi ni yang penuh dengan buah-buah yang segar, yang kandung, yang nampak lazat tu dah bertukar menjadi buah-buah busuk. Dan itu membuatkan Lucy ni nak bukalah ampau dia tu. Nak tengok apa ada dalam tu. Bila dia buka je, apa yang ada dalam ampau tu merupakan duit. Tu, duit Bank of Hell tu. Duit Cina mati tu. Duit itulah yang anti tu bagi dekat dia. Lembek kaki teruslah si Lucy ni bila mengalami kejadian tu. Boyfriend Lucy ni dengan relax dia, dengan tenang bagi tahu kat Lucy tu. Lucy, you tadi ada janji dengan hantu tu kan? Mau tak mau, you kena makan juga buah ni. Lagilah Lucy rasa nak menangis kat situ. Melihat kepada buah tu yang dah busuk. Nak kena makan pula. Tapi Lucy ni dia makan jugalah. Dia makan sikit je. Dan untunglah nasib dia, luck dia lah. Ada jugalah bahagian yang tak berapa nak busuk tu. Kira boleh dimakan lagi lah. Elok sikit lah daripada hak busuk terus tu. Lucy pun makan sikit lah sebagai syarat. Lepas kejadian tu, Lucy ada buat carian sikit lah. Dia nak cari detail passion dia tu. Mana tahu yang main malam tu orang betul, bukannya hantu pun. Bila dia cari, ya sungguh. Daripada laporan dia baca, anti tu dah meninggal lama dah. Selepas anti tu pulang ke rumah, dia banyak duduk. Dan bila dia banyak duduk, ada luka lah di bentuk dia yang menyebabkan jangkitan dalam darah. Dan dia mati juga di hospital tu. Dalam cerita ni, Lucy ada bagi pesanan ringkas lah untuk patient-patient dia. Untuk pesakit-pesakit yang dia pernah rawat dulu ni, yang dah meninggal dunia. Kalau rasa nak main bagi hadiah ke, rasa nak main bagi duit ke, tak apalah, tak perlu. Dia okey je. Jadi itulah dua cerita yang menarik untuk sama-sama kita layan. Kita kena ingat, jangan terleka. Di alam ni bukan kita saja yang ada. Banyakkan ingat Allah. Yang baik kita ambil, yang tak baik kita buang jauh-jauh. Terima kasih geng kepada anda yang sudi untuk tengok video saya ni sampai habis. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dah di episod yang akan datang dengan cerita yang lagi seronok. Ingat geng, pesanan untuk diri saya juga terlebih dahulu. Jangan sekali-kali kita tinggal solat dan jangan kita lupa selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum.